Tak ada. Okay, bagi Airi suap dulu makanan tu. Makasih. Kau dapat? Kau tanyalah husband kau. Kau tanyalah husband kau. Sekarang ni nak suap kek ke tak nak? Sabar-sabar. Sekejap, I got a text. I don't know the number. Kenapa WhatsApp I tak ni? WhatsApp I tak ni. I tak ada husband. Kau tanya husband kau. Kau tanyalah husband kau. Lepas rambut you macam kenal. Ya ke kenal? Aku penat lagi ni. Oh, ada orang buat fake account lagi ke? Oh, patutlah dia message I dekat ni, dekat iMessage. Kenapa you tak buat spek? Buatlah spek. Hi you, hi Irene ke? Tak, nama I sekarang I tukar nama. Sekarang nama I Princess Tutti Frutti. Adalah Irene. Tak, dia iMessage kat I tak nampak kalau dia iMessage dekat I punya phone tak connect dengan I punya PC ke? Ada kan? Kenapa tak connect? Oh, okay, dapat dah. Lah, kenapa I tak boleh buka? Dia ada show me how. Dan Hayah, saya tak nak connect. I nak ni. Kawan I message kat I. Betul dalam, ha? Ramai ya lelaki kat sini. I tak tahu. I cakap-cakap je. Rimas kak, pakai spek orang rimas ke? I dah terbiasa. I rabun daripada bila I rabun? I start pakai spek daripada I think I dah pakai spek around 7 years. Around 7 years. Sebenarnya I tak rabun. Tapi dulu I gatal. I rasa kalau pakai spek ni nampak cantik. I gatal. I pakai spek my mum. My mum punya power tinggi. Masa bila I pakai spek tu, tahu tak bila you pakai spek orang yang power tinggi, lepas tu lama-lama you pun akan rabun, betul tak? That's what happened to me. I sebenarnya rabun, tapi sekarang tak rabun dah. Oh ya ke? Buat apa? You buat laser ke? Kak, pakai filter spek je, tak boleh. Lepas tu beria nak perempuan yang natural beauty. Lelaki kan, memanglah kita betul sepupu. Sebab aku try spek atuk aku. Kalau power, you dah lawa since maktab dulu. Lol, ya ke? I don't think so. I feel like waktu I MRSM dulu, I'm not even that pretty. Orang banyak bully I dulu waktu I kat MRSM. I don't know why. Oh, main ML. I main. Sekejap lagi malam. Asal mana? Selangor. Kau dating. Maaf. Habis je dah ada girlfriend. Patutlah dah tak masuk live. Apa? Yang lelaki koma tu bawa-bawa balik. Kalau jumpa, saya dulu rabun. Tapi sejak dia curang depan mata saya jadi tak rabun dah. Kenapa? You punya air mata tu dia jadi macam lens ke? Sorry, tak dapat main sekali. Why? Denda tidur luar 10 tahun. Garang betul. Ke budak MRSM mana? Rin, sumpah Rin tak berapa dengar Myvi Turbo. Oh, tak dengar ke? Okay. I don't know. Hai orang tua, bye orang tua. MRSM Kelantan, tarik balik. Jangan Kelantankan saya tarik balik. MRSM Bentong. Tak, I think I've been to MRSM Bentong. I've been to few MRSM lah. Sebab I macam banyak wakil MRSM dulu. Thank you for the gift ni. Hi Irene, hi Lycan. Kenapa kurus sangat? I memang kurus. Baka family I, selagi kita orang tak kahwin, selagi kita orang tak beranak, anak lebih daripada 2, ataupun kalau selagi kita orang tak menopause, selagi tu kita orang macam ni. My mom is smaller than me when she got married, but now she's like bam.
So, korang kena tunggu saya. Kalau korang nak tengok saya gemuk, berisi, korang kena tunggu saya mengandung anak ketiga ataupun saya menopause. So, saya ada lagi macam 30 tahun, 40 tahun